Zaidi Aziz anggap rupa pas bonus untuk pelakon jadikan Rosyamno sebagai idola. Ada Rosyamno memang tapi awal-awal. Tak, kalau saya contoh sebagai seorang pelakon, contoh saya nak jadi pelakon, Rosyamno apa idola sekali. Dulu saya idola Syukri Haya dulu. Sebab dia punya lakonan sedap. Tapi Syukri Haya tu memang no doubt lah. Memang lakonan dia memang sangat mantap. Itu memang dari dulu lagi suka dia. Zaman cerita Andai yang Tak Adil tu, tu lah cerita dia. Andai itu tak adilnya dua, satu dengan dua tu saya tak tengok lagi. Kalau tengok tu sakit lah, sakit. Baik, so ini dia. Orang kata pelakon baru ni banyak mengharapkan muka. Itu agak tinggi kan? Macam audience nak tengok yang tapi tak juga. Tapi mungkin cantik-cantik lawan-lawan mungkin orang tengok sedang pandang. Setiap orang ada pendapat masing-masing kan. Kata Izaidi, wajah yang tampan dan cantik menjadi kelebihan kepada seseorang itu. Tapi jelasnya lagi, kalau hanya mengharapkan wajah saja, ia tidak akan kekal lama kerana yang penting adalah usaha untuk membaiki diri sendiri. Betul lah tu kan. Sebabnya Izaidi mahu melihat seorang pelakon itu pandai menyampaikan wataknya. Sebelum cerita tentang tu, apa perkembangan terkini Zaidi Aziz ni? Sekarang Alhamdulillah baru settle untuk Setiaku Berdiri. Tengah tayang sekarang dekat Astro Prima yang upcoming tu. Yes. Sudah bincang tapi belum satu. Alhamdulillah lah. Sejak 2022 you masuk dalam industri kan, you aktif dalam industri. Macam mana you melihat industri ini? Susah ke ataupun mudah saja? Susah. Sebab sekarang makin ramai pelakon semua hebat-hebat, handsome, cantik kan. Nak berlawan tu saya agak susah lah. Cuba improve diri sendiri lah, buat yang baik. You pernah lalui ke seperti sebelum ini? Ada pelakon-pelakon baru beritahu sering ditengking, dihamboi? So far Alhamdulillah tak pernah. Alah biasalah, ajar sini-sini ajar kan. So kita terima je lah. Kalau benda baik habis, buang lah. Saya jumpa semua baik-baik lah. Ramai pelakon muda ni macam dia salah menganggap untuk jadi pelakon ini jalan mudah untuk dia buat duit ataupun dia jadi famous. Alah tu, nak jadi famous, jadi influencer kan. Orang kata pelakon baru ni banyak mengharapkan muka. Kak Fadilah cakap, dia nak tahu orang tu bagus ke tak, kena tengok dia study ke tak. Dia study pasal karakter, dia study skrip, dia dapat skrip dia buat apa. Macam saya awal-awal memang actual lah. Saya rasa baru-baru ni lah baru saya start study, buat breakdown. Maksudnya you tak setuju lah yang pelakon sekarang hanya mengharapkan muka saja. Benda tu agak tinggi kan. Macam audience tu nak tengok yang tapi tak juga. Macam based on karakter lah. Tapi mungkin cantik-cantik lawan-lawan tu mungkin orang tengok sedap macam pandang. Okay, apa impian you sebenarnya dalam industri lakonan? Of course lah, nak berjaya kan. Betul dekat lah. Macam Syampi, dekat impian lah. Bucket list lah. Selain itu, adakah you mengidolakan sesiapa dalam industri? Abang Rosyam. Sekarang saya rasa dia dah tak payah pergi mana-mana. Orang yang pergi berusaha dia, and dia pun dah ada bisnes. Saya rasa dia tak payah pelakon tak apa kot. Tapi dia still pelakon, still laku. And dia punya banyak saya jumpa macam dia mengarah satu pasal Abang Rosyam punya karakter dia kasihan ni sangat bagus lah. Daripada segi teknikal, dia punya standby, dia punya disiplin tu saya rasa Begitulah kan. Alright, so itu saja video kali ini. Jawapan Nawisa. Assalamualaikum. Bye.